Inilah dia bunyi daripada enjin yang menggunakan 270 crank degree. Inilah dia Alltrack 450 guys. Harga tak sampai RM30,000. Jom tengok apa yang ada dekat motor ni. Kita lihat pada bahagian enjin, motor ni didatangkan dengan 449cc yang menghasilkan 44 horsepower dan juga 42 Nm torque. Lagi motor ni menggunakan 270 crank degree yang menghasilkan bunyi ini. Kita lihat di bahagian hadapan, motor ni didatangkan dengan rupa yang memang garang dan lawa guys. Okey, windshield pula didatangkan dengan windshield yang boleh adjust, tapi kita adjust secara ke depan dan ke belakang macam tu sahaja. Okey, lampu pula lampu LED dan lampu utama dia menggunakan lampu projektor. Mudguard pula di bahagian hadapan ni, mudguard yang tinggi. Di bahagian bawah menggunakan suspension upside down fork di bahagian hadapan, belakang menggunakan monoshock. Bagi sistem brake pula, depan menggunakan single disc ABS depan belakang dan brake caliper daripada J-Juan, dan rim menggunakan rim jejari. Tayar pula CST bersaiz 90 90 21 dan belakang menggunakan saiz 140 70 18. Motor ni dah datangkan dengan full jajan guys. Contohnya macam handguard, windshield, meter TFT, tank grip, crash bar, belly pad dan last sekali top box dan side box. Untuk sihat motor ni baru 840mm, berat pula 190kg saja guys. Tangki minyak paling besar 18.5 liter guys. Akhir sekali yang Alif nak tambah, motor ni pun menggunakan enjin yang sama dengan CF Moto 450 MT guys. Jadi enjin sama, performance lebih padu dan rupa pun lebih lawa. Harga pula RM28,888 saja harga body dia guys. Kalau korang berminat boleh cari Alif di M4 Smart Shop, Seram Bandua.